Portable speaker ni lebih 20,000 unit dah terjual dan semuanya dapat 5 star rating. Untuk harga dia pula bawah RM100. Audio quality dia pula padu guys, korang dengar ni. Bass dia sedap gila. So, ini adalah portable speaker daripada brand Tribit. Nama dia X-Sound Go. Dekat dalam box korang akan dapat sekali dengan satu user manual, charging cable, dan ini adalah dia punya speaker. Serius, dia punya build quality memang solid. Bila pegang tu dapat rasa. Untuk design dia memang cantik, size dia pun kecil. Dekat tepi ni siap ada tali untuk korang gantung. And bahagian atas ada dia punya control button. Untuk speaker ni dia ada IPX7 waterproof, stereo pairing, Bluetooth menggunakan 5.3 dan juga ada 16 watt superior sound. Nak best lagi, korang download dia punya apps. Dekat dalam ni macam-macam lagi yang korang boleh kontrol. Korang boleh monitor bateri, boleh kontrol volume, boleh tukar dia punya equalizer, even korang nak custom pun boleh. Dekat dalam apps ni pun korang boleh update dia punya firmware. Dan ini adalah dia punya audio quality. Overall untuk portable speaker daripada Tribit ni memang aku sangat-sangat recommend. Harga dia murah, kualiti dia pun solid gila, tahan lasak, mudah untuk korang bawa ke mana-mana, and untuk bateri dia dapat bertahan sehingga 24 jam. Kalau korang bawa pergi camping, piknik ataupun hiking, kena hujan tu memang tak ada masalah. Ada dua lagi warna yang available selain warna hitam, warna biru dan juga warna merah. So kalau korang berminat nak dapatkan Tribit X-Sound Go ni, link aku ada sediakan.